Okay, Baby tak pasti kalau korang dah tengok belum video seorang lelaki Cina ni yang botak. Dia pergi tegur seorang Cina ni yang tengah makan makanan tak halal tak silap Baby. Dan dia ada anjing sekali kat kawasan rehat kawasan R&R. Okay, Baby memang bagi Baby, kalau korang tanya Baby tu memang salah. Sebab kita kat negara Malaysia ni kita kena ada sikap toleransi tau. Kita kena tahu sebelum kita nak buat something kan, kita kena tengok dulu kita punya persekitaran. Contohnya macam lelaki Cina yang bawa makanan tu, kena tengok tempat tu tempat halal ke tempat tak halal. Kalau tempat halal, ramai orang yang Islam kan kat sana, kau katakanlah nak bawa babi makan kat sana. Betul tak? Tak kisahlah kalau kau bawa kau punya peralatan sudu gapur sendiri pun, tapi kalau buat macam tu bagi Baby salah, memang tak patut buat. Dan juga anjing, macam kadang-kadang kat mall lah kan, bawa anjing ke sana sini. So benda tu bagi Baby memang tak patut buat. Dan Baby respect brother yang tegur, berani tegur seorang lelaki tu. Memang respect lah.